Ketahuilah saudaraku, malu itu adalah satu sifat yang dipuji oleh syarak. Dia nak bagi tahu apa dia, malu ni agama cukup suka. Maka siapa yang ada bersifat malu itu betul dia, kerana ia daripada iman. Orang yang malu ni dia ada iman. Dia malu nak buka aurat, orang nampak ni dia malu, maknanya dia ada iman kepada Allah. Dan iman tempatnya syurga. Dia kata orang yang beriman kepada Allah, syurga. Begitu. Sebagaimana tersebut dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmizi, kata dia, diriwayatkan daripada satu sahabat Nabi SAW, bermula malu itu kejadiannya daripada kuat iman. Dia nak main malu ni tuan-tuan, kalau tak ada iman dia jadi tak malu. Itu sebab orang tak pakai tudung, orang tu buka aurat ni, dia jenis tak malu. Maknanya dia tak beriman kepada Allah. Dia tak tahu tu dosa tu dikira pada helaian rambut. Setiap helai rambut dia tu carry dosa. Dia tak heran benda tu. Dia tak rasa malu kepada Allah. Dia tak rasa dia buat benda ni benda salah, yang Allah Subhanahu Wa Taala marah dia bila dia buat benda ni. Ini orang tidak malu, ini orang tidak ada iman, ini orang tidak ada tempat di dalam syurga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dan adapun malu itu satu cawang daripada iman. Nabi kata, dan iman itu tempat dia dalam syurga. Allah Subhanahu Wa Taala, kalau tuan-tuan tengok uslub gaya bahasa Quran, dia macam tu aja. Hang buat benda ni, hang dapat syurga. Hang buat benda ni, hang dapat neraka. Itu uslub dia. Hang pilih untuk terima Quran, terima hadis, syurga. Hang pilih untuk taat Allah, taat Rasul, syurga. Hang pilih untuk tolak Quran, tolak hadis, pilih untuk derhaka Allah, derhaka Rasul, neraka. Allah Subhanahu Wa Taala dia present, dia persembahkan dekat kita Islam ini cukup senang untuk nak faham. Kalau tak faham juga bermakna tidak ada iman. Saja tak mau terima. Sabda Nabi SAW, manakala busuk mulut ataupun kaki mencarut ataupun kaki lucah, bongkak dan sebagainya, itu adalah daripada kasar perangai. Orang yang suka cakap lucah, suka cakap mencarut, tunjuk sombong, tunjuk bongkak, ini orang perangai tak elok, dia kata. Dan itu daripada kurang ajar dan biadab. Dia kata itu kurang ajar. Ini orang kurang ajar, biadab kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kurang ajar dan biadab itu tempatnya di neraka. Orang yang biadab ini, neraka tempat dia. Oleh sebab busuk mulut dan juga oleh sebab buruk perangai, maka dia di neraka.